Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Sabah FC dikabarkan bakal merekrut seorang pemain tengah Australia bagi menghadapi kempen musim 2025-26. Pemain yang dimaksudkan ialah bekas pemain tengah Western Sydney Wanderers, Dean Pelekanos. Khabar angin perpindahan tersebut dikongsikan wartawan sukan Desta, T. Inishwaran. Difahamkan bahawa Sabah kini hampir menandatangani pemain tengah Australia, Dean Pelekanos. Pemain berusia 24 tahun itu kali terakhir beraksi bersama pasukan A-League, Western Sydney Wanderers, katanya di ke-10. Pelekanos dilihat sebagai pengganti bekas tonggak import sang badak dari Korea Selatan, Park Tae-soo. Ini kerana selain mampu beraksi sebagai pemain tengah, pemain berusia 24 tahun itu juga boleh beraksi sebagai pemain tengah bertahan atau bek tengah sekiranya perlu. Pelekanos dijangka mengikut jejak beberapa pemain Australia yang pernah beraksi untuk Sabah, antaranya Michael Baird, Joel Chianis, Robbie Gaspar, Sreko Mitrovic dan Scott Olrenshaw. Pelekanos membuat 14 penampilan dan 1 bantuan gol bersama Wanderers sepanjang musim 2024-25. Sebelum ini, Sabah turut dikaitkan dengan perpindahan bekas penyerang Perak Perth, Clayton da Silva. Clayton dilaporkan beraksi dalam perlawanan ujian pasukan itu baru-baru ini.